benda yang paling tak best sekali bila pergi site kan, itu nak cari barang-barang. Contohnya macam bawa laptop. Antara benda yang boleh katakan memang besar tau laptop ni nak bawa. Tapi kenapa je tak guna tablet je kan? Kita ada macam ni tablet ni pun besar je Honor Magic Pad 3. Untuk yang guna laptop ni, kebarangkalian disebabkan dia nak guna OS je lah, macam nak guna Linux ke ataupun nak guna Windows ke. Sebab tu mereka lebih prefer untuk beli laptop. Bukannya laptop ni tak boleh pakai, dia boleh pakai tapi untuk kerja-kerja yang lain. Sebab tablet kita tak nampak lagi lah boleh load Windows ke apa kan buat masa sekarang lah. Kita tak tahu yang akan datang nanti jadi apa. Jadi pendapat anda macam mana pula kan? Kalau tanya saya boleh katakan keseluruhannya saya mungkin akan pilih tablet lah, sebab dia lebih praktikal kat sini. Anda pergi kat mana-mana boleh kan, buat kerja kat luar lah semestinya lagi best. Jumpa klien ke, tak perlu lagi nak bawa charger dan sebagainya kan. Berat. Tapi untuk laptop still akan beli kalau memang anda buat kerja yang gunakan Windows kan, ataupun anda memang perlukan untuk dia main game kan. Untuk game PC memang perlukan laptop lah. Pendapat anda macam mana pula? Mana anda rasa lebih berbaloi kat sini, laptop ataupun tablet? Tinggalkan komen anda kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.